bagi seorang 3,5, sama rata, sama adil. Nampak seolah-olah bagaimana Allah ni adilnya Allah Ta'ala ni macam seorang ayah dengan seorang anak. Seolah-olah macam tu. Tapi tidaklah begitu. Kita Allah ni bukan ayah dan anak. Dia kata Tuhan Father pula, God Father, ada God Son pula dan sebagainya. Itu jadi lain pula, ajaran lain pula. Kan? Tapi seolah-olah pengarang kita disebut seolah-olah begitu. Baik, kita dah bincang bagaimana apa nama yang dikatakan thalathun li wa thalathun lak, thalathun li wa wahidatun baini wa bainak. 3 untuk Allah yang pertama, iaitu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu kita bincang dalam pertemuan lalu. Dan yang di antara Allah dengan hamba ni pakat lagi seorang setengah ni ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Malam ni kita sambung sikit lagi dalam perkara dan nak menghabiskan dalam bab yang pertama ini. Ada pun 3 perkara yang khusus untuk kita makhluknya, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Yang kita nak minta dengan Allah Ta'ala ini supaya 17 kali wajib sehari semalam. Maksudnya kalau orang tak semayang, dia minta apa tu? Kan? Kalau dia tak semayang, dia nak minta apa hidayah dengan Allah? Macam mana dia nak minta? Dia pun tak semayang. Jadi sebab itu dalam solat ini kita minta kepada Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kita minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang ini Allah Ta'ala mengajar kita supaya meminta pimpinan ke jalan yang lurus daripadanya. Jalan yang lurus itu siratal mustaqim. Dia akan membawa kita ke jalan syurga, di mana segala kedaratan dan kenikmatan yang abadi sedang menunggu kita di sana. Jadi yang kita minta itu adalah pimpinan. Kita minta apa nama ni? Minta petunjuk daripada Allah. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dia nak dakwah bapa dia, dia nak ajak bapa dia supaya bersama-sama dengan dia mengabdikan diri, sama-sama ikut jalan yang dia bawa. Apa dia kata pada ayah dia? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Baik. Dalam surah Maryam ayat 39, ayat 41. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ini semua ayat dialog di antara Nabi Ibrahim dengan bapa dia. Dalam tempoh nak ajak, nak kempen, ataupun nak seru bapa dia kembali balik kepada nak selamatkan bapa dia ini. Antara seruan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS ialah, ya abati, wahai bapakku yang tersayang, qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah sampai kepadaku suatu ilmu. Ma lam ya'tik, ilmu tadi tak sampai pada kamu. Ilmu nubuwah dia panggil, ilmu kenabian, ilmu kerasulan. Ya, ilmu ni tak sampai. Dia bukan jenis kena mengaji tak ada kitab, main duk sila, main duk mengaji talaqi macam ni, main duk masuk universiti kelas dah. Dia adalah ilmu nubuwah, ilmu yang datang secara langsung masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada Nabi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Baik. Sebab itu jaminan daripada Nabi Allah Ibrahim AS kepada bapa dia, fattabi'ni. Wahai bapa ku tercinta, tolong ikuti aku. Follow aku ni. Tolong ikut apa yang aku nak ajarkan kepada kamu. Ini ilmu yang tak diajar kepada kamu. Mungkin ilmu kemahiran pertukangan tak ada pada kamu. Mungkin ilmu tu tak sampai pada aku. Tak apa yang ilmu pertukangan ini, ilmu ni ilmu yang benda dunia ni, benda yang kalau tak ajak pandai. Dengar, setakat nak duduk lorek-lorek ni buat soal cantik tak cantik, sempurna tentu soal lain. Tapi setakat nak duduk lorek, piduk-piduk, buat lukir-lukir, lorek-lorek, buat mata, buat telinga, buat hidung, lebih kurang tu, hak tu tak ajak pandai. Kan? Macam ilmu kita duduk kat dunia ni, ajak nak buat makan, tak makan ni tak ajak, boleh hidup, boleh makan. Dia automatik. Kan? Bila nasi, automatik mulut akan buka. Dia macam sensor. Sama juga dengan benda-benda yang lain. Naik kereta tu, kereta setengah kereta, kadang-kadang ayat turun titik, berapa tu jalan tu, dia sensor. Kan? Cuba ambil benda-benda tak elok, benda-benda kotor nak makan. Kan? Dia tak boleh masuk. Pasal dia sensor mulut dia akan buka. Kalau benda-benda kotor nak jadi bola mulut, orang main nak pasal kita bola mulut, dia ambil telemu bola mulut tuan-tuan. Mana boleh tuan-tuan? Dia takkan mulut, takkan ganggar macam. Sensor dia tak boleh terima. Begitulah juga dengan benda-benda dunia ni, benda yang maknanya benda yang lumrah dalam kehidupan ni, memang benda yang memang dia akan datang dengan sendiri dia. Tapi benda yang dikatakan hidayah, benda yang dikatakan benda yang tidak nampak, benda ghaibiat, benda-benda syurga, neraka, dosa pahala ni, benda yang perlu kepada pengajaran oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Baik, maka apa jenis Nabi Allah Ibrahim alaihi salam?
Ibrahim kata, fattabi'ni ahdika. Itu kita ada perkataan hidayah tu. Hanya kita minta supaya Allah Ta'ala pimpin kita. Ahdika siratan sawiyya, kata Nabi Allah Ibrahim. Maknanya, kalau kamu ikut aku ni, jaminan aku, ahdika siratan sawiyya. Kamu akan selamat, aku akan tunjuk pimpin kamu. Aku akan tunjuk kamu ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalan yang sebenar. Kan, kita minta, bukan minta lagi, kita minta supaya Allah Ta'ala pimpin kita, tunjuk kita jalan yang sawiyya, yang selamat dunia dan selamat di akhirat. Dia kita minta dengan Allah, bukan minta dengan kan? Hari-hari kita juga tangan jemur kan? Ya tak jemur. Kita minta kita minta doa, minta hidayah dengan Allah, kita minta lagi apa lagi? Minta supaya Allah Ta'ala selamatkan kita dunia akhirat, berjaya dunia akhirat. Kita minta dalam duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kita minta lagi Allah, pagi-pagi minta doa dengan Allah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Allahumma hdina fi man hadait. Okay, kita minta hidayah dengan Allah Ta'ala. Pasal hidayah ni lah yang akan selamatkan kita. Yang lain belum tentu. Okay, baik. Jadi bila kita minta hidayah dengan Allah, inilah yang Allah Ta'ala minta supaya ini di antara tiga perkara yang khusus untuk kita, makhluk Allah Ta'ala ini. Ayat itu kita minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan yang lurus. Jaminan Nabi Allah Ibrahim pun, dia kata, wahai ayah, kalau kamu ikut aku, ahdika siratan sawiyya, kamu akan selamat dunia akhirat. Dia tak kata, wahai ayah, kamu ikut aku beri projek kepada kamu. Projek-projek ni kita duduk tanya, kita yang kira projek ni. Ya kan? Kira sikit-sikit projek. Okay. Tapi projek kita dengan Allah Ta'ala. Nak minta hidayah dengan Allah ni. Baik. Jadi sebab itu maknanya Nabi Allah Ibrahim saran kepada dia jaminan Nabi yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim ini ialah maknanya aku akan selamatkan kamu, akan berikan tunjukkan kamu jalan yang sebenar, jalan yang selamat dunia dan selamat di akhirat. Kan? Sebab kita minta dunia ni sekejap je dapat. Bukan dalam saat je dapat. Lepas tu matilah kita. Kan? Tak lama. Jadi manfaatkan sungguh masa-masa ni, peluang bulan Syaban ni, peluang ni tak ada bila-bila. Kan? Pintu taubat senantiasa terbuka luas. Jadi boleh minta dengan Allah. Kita hari dosa dengan Allah, maksiat dengan Allah, mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita dan sebagainya. Kan? Saya kadang-kadang saya kesian pada orang-orang yang kadang-kadang alhamdulillah ramai sembahyang jemaah apa semua masih ada lagi benda-benda yang tidak baik, cakap-cakap, kata-kata yang tidak baik. Saya bawa-bawa ni, bawa satu grup. Saya tak ikut di surah ikut. Bawa grup di China ni, itu tak baru. Bawa satu grup di China bawa ni. Ada dua grup lah, satu grup muslimat semuanya. Satu grup 40 orang, satu grup 27 orang. Grup ni grup muslimat di kawasan dekat saya Magelang dia. Jadi bila sampai di sana di China ni, saya bawa macam biasalah sebi saya, bawa apa semua. Mereka semua puas hati dengan sebi saya. Tak ada masalah. Pagi tazkirah, malam tidur pada tazkirah lagi. Okey lah. Satu malam saya buat saya pun sedang mencari-cari seseorang, makcik-makcik mungkin yang saya boleh berfungsi sedikit, nak tanya pandangan sebagai seorang wanita. Adalah benda yang perlu kita tanya sebagai orang perempuan, tanya orang wanita ni macam mana pandangan dia, gini dan sebagainya. Jadi saya dalam ramai-ramai tu, saya hin seorang-seorang tu, nampak ada seorang kakak ni, dia dah 50, 60 dah, sampai 60 umur dah. Tapi tak makan tua lah sangat. Dia pun dah cucu, dah menantu dan sebagainya. Jadi nampak dia tu macam okey, agak open sikit. Jadi saya pun tanya dia, kata malam besok nak balik. Malam besok dia nak balik dulu. Jadi saya kata malam ni dia tak jumpa dah saya. Pukul 10 lebih malam tu. Saya kata dia, okey boleh je. Jadi dia nak balik naik semayang apa semua, dia turun balik. Saya pun tunggu lebih malam 10.30, 10.45, saya tunggu kat lobi, dia turun. Kumpulan ni semua naik habis lah. Bila turun balik ke bawah, kita sembang kat lobi, ada sofa, ada tempat sofa lah. Jadi orang pula masuk. So yang grup muslimat ni semua balik tidur habis dah. Jadi sembang, cerita bila tanya pandangan kepada lebih kurang apa semua selesai. Lebih kurang pukul 12 macam itulah. Rupa-rupanya kawan ada tidur sebilik dia, roommate dia ni tak boleh tidur. Takut sebab ada seorang duduk di China. Tak
tak kuasa Tuhan. Jadi saya baliklah. Bila habis semua kita kembali ke Malaysia. Upang pun tuan-tuan. Dalam tempoh terdekat baru-baru ni, kemudian kita sebulan dah berlaku. Dalam tempoh terdekat ni, saya difitnah kata, makcik ni duduk murad saya. La ilaha illallah, kata makcik kata ada orang lain, tuan. Dia dah 60 dah. Entah mana apa, saya tak tahu dia aku tak tahu. Ni mereka fitnah rabak dalam cerita main authority ni bagi tuan kata, ni kakak ni si pulan ni, si anu bin si anu binti anu ni duk murad Ustaz Mat. La ilaha illallah. Saya pula nak selesaikan lagi. So tunjuklah suami dia faham. Okey, jadi suami dia pun tak apa saya tak nak salah. Saya tak nak salah. Saya tahu saya kena isteri saya kena ustaz, pun tak nak salah. Dia saya settlekan dia. Tu benar, itu benar. Saya kata tak ada kerja lain kata tuan. Balik makcik ada cerita ni, makcik ni tuan-tuan. Maghrib, Isyak, subuh, setiap waktu tak pernah tinggal di masjid. Awak dia merasa dia sembahyang Jumaat 3 waktu betul-betul dia masuk syurga lah. Ada yang saya rasa saya ralat. Saya kata dia tak ada apa. Bila fitnah saya buta, saya kata buta karet. Tu bahasa kasar sikit. Buta karet. Kan? Buta dia boleh pahala free kat aku gitu. Kan bila sebut buta, bila sebut hidup fitnah macam tu macam ni. Kita nak tanya dia, kita anggap dia macam mak, dia pun macam mak baya-baya muda sikit pada mak kita. Jadi kita nak tanya pandangan dia, buat nampak dia terbuka sikit dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kumpulan yang lain